kita buat era baru. Hello guys, welcome back. Okay. Satu, dua, tiga. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Dah intro pun. Okay guys, kita sekarang tengah fakulti. Macam mana? Perjumpaan fakulti. Tak limat pasal fakulti. Cuba komen dekat bawah. Kita orang fakulti sains kesihatan guys. Baik, kau siapa? Saya medical imaging. Saya dietetics. Mesti korang tak pernah dengar sebab tu kos-kos baru. Tak apalah. So, ini bukan lagi kehidupan matrikulasi kita orang. Sekarang ini adalah kehidupan. Kau dah besar tau. Kau dah ada degree. Kau menyambung degree sekarang. Ya, ini adalah kehidupan universiti. Kami sama degree guys. Kami berjaya sama degree. Walaupun bukan pilihan kami, tapi kami reda. Apa, Allah merancang lebih baik. Ya. Nak cakap apa lagi? Nak cakap apa lagi? Apa? A glimpse of our friends. Yes. Boleh tak say hi? Hai. Kita Saya nak Ana. letak kat YouTube. YouTube. Oh, YouTube. Kita orang Kita YouTuber. Kita YouTuber. Orang famous lah. Berapa subscriber? Nak buat edit. Okay. Aku start. Okay. Saya Ana. Kita orang sama kos. Kita orang dah Saya itetik. OT. Saya OT. Yeah. OT. Kos underrated. Nama Sumaya. Kos OT. Yes. Saya Yana. Dah itetik. Dah sama. Kita sama. Kita je meeting ni. Tak apa, tak kisah. Nak ajar angkat. Angkat. Masuk semua. Lambai sikit. Masuk. Okay. Kita belajar 4 tahun. Ya, kita orang semua 4 tahun. OT pun 4 tahun kan? 4 tahun. Ya, kita semua 4 tahun guys. Pray for us. Pray for us to survive our uni life. 4 years. 8 sem. Nanti kita orang boleh apa? Take fine shit. Chinese fine shit. Ni hao. Wa aini man. Apa lah jadi hina pula. Okay dah. Baik tutup kan? Bye. Mahal kan? Ni korang tak tahu kan? Dengan kita nak sampai ke DK1 dan DK2, dekat mana kita tahu? Hello guys. Nampak tak guys? Dia dah mengantuk sangat guys. Sekarang Menteri Besar Negeri Sembilan. Selangor. Kita sekarang sedang merantau ya. Okay, sorry. Sekarang Menteri Besar Selangor tengah beri ucapan. Aku first time dengar lagu Selangor tadi. Tak tahulah, senyap je. Baik, bukan tak? Nanti viewer fans aku marah. Jangan buruknya. So, sekarang tengah slot bicara tokoh dengan Menteri Besar Selangor. Betul, kita orang duduk belakang sekali tau. Even kita duduk belakang sekali, kan kita orang ada polis. Sekarang pukul 3.40. Dia orang kata habis pukul 5. Penipu masih pukul 5 tambah dengan slot lain. Macam semalam dengar. Saya ucapkan kerana anda telah masuk ke satu pintu. Terima kasih. Pintu yang memberikan
serta memberikan peluang, lagi saya sebut peluang dan potensi untuk mendapatkan memenuhi cita-cita dan impian untuk masuk universiti seolah-olah sudah pasti ada peluang pekerjaan. Kadang-kadang pada ketika itu belum keluar universiti sudah ada tawaran-tawaran pekerjaan yang harus. Nama bertuahnya ialah Siapakah orangnya? Mari kita saksikan. Nur Amelina binti Rahman dijemput adik Nur Amelina. Kita rahsiakan apa ni? Okay guys, kita turun daripada bas. Nampak tak bas tu? Kita turun dari bas. Ini POV depan. Ini POV. Ini POV. Okay, ayo. Tangga dia sangat tinggi guys. Sangat tinggi lah. Kena berhati-hati, okay? Ini ke tangga kejayaan tu, tak kan? Bukan yang tangga kejayaan tu, aku sempat terapak. Ini background menengah lah. Okay. Yes, sekejap ya guys. Sekejap ya guys. Okay lah, kita tunggu dekat bawah tangga. Bye. Tengok atas. Okay guys, sekarang kita tengah jalan. Takkan kita pergi Anjung lagi weh. Siza. Korek lah. Sekarang kita nak balik college. Nak balik college. Okay dah. Aku tak tahu lah. Aku tak nak dah. Penat. Okay, bye. Guys, hari ni kita orang ni apa? Aktiviti bersama polis kediaman. Yes. Polis kita orang, polis Dahlia. Dahlia. Ini outfit kita orang, outfit sukan. Tapi aku tak bawa kasut sukan. Sumpah aku dah letak rumah aku. Tak kasut baru aku kat rumah. Ya. Kalau tukar rumah aku dah cakap dah. Sebab aku letak barang aku bukan nak pilih pun. Baik. Tak boleh lah. Serius kejap. Tak boleh. Okey je. Baik. Kita orang tengah ceramah tapi baik. Tengah mewarna guys. Tengah mewarna. Macam tak biasa. Dah bye. Hello guys. Hello guys. Sekarang dah day Day 4. kita orang MBS. Ya Allah, buruk je tidur aku hari ni. Aku tak gosok pun. Kau tak angin? Oh, yang semalam. Hari ni kita program apa? Pagi
bersama nakal. Oh, patutlah dia. Hari ni kita orang bersama. Pagi-pagi ni. Hari ni kita orang bersama rektor. Sama nak pun. Inilah 9. Sampai 9:30. Pukul 9:30. Lepas tu 9:30 pagi kita orang ada amanat night counselor dengan Prasmin MDS. Live lah, secara live. Korang nampak ada TV kat situ? Ada ke nampak? Tak nampak Syed. Nampak kan? So okay, nanti dah update lah. Okay, bye. Kita kan? Ketua Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia yang juga bertanggungjawab kepada kemudahan pengundi Bersama Muhammad Hamidi, Haji Muhammad Zaiz, Ketua Timbalan Wisatawan. So, ini melawatlah wisatawan juga. Hi guys. Hi guys, my lady. Hi guys. Hi lady. Bye guys. Ini ada 9. Masuk YouTube, masuk YouTube. Jadi, kena pahami juga Ni vlog. Hai sikit. Sila bertanya dan Korang dari fakulti apa? Fakulti apa? Esok kami jalan sama-sama tau, satu group. bawakan diri anda itu Esok mesti kita berpisah lah kan? Tak apalah. Fakulti mana? Farmasi. Weh, budak farmasi, bye. Budak farmasi. Jadi, semua mahasiswa kemudian mahasiswa yang bertanya, pejuang yang tinggi dan pemimpin masa depan yang tergelam dari seluruh bangsa UMN. Dari UMN dan SMSN dan sebagainya, apabila mendengar alumni-alumni yang ada di mana Buat pakai ke? Sensitif lah bulu. Geram. Tersentuh sikit lah. Tutup. Power. di sinilah kita menentukan bagaimana perkembangan Guys, ni tiba tidur. Cantik pula tidur aku hari ni. Belakang tak tahu tak jadi. Selamat datang siswa dan siswi bersama UiTM Bapa yang Sekasi. Sekian dari banyak pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada pemirsa podcast Dr. Ahmad Taufik Abdul Rahman atas perkongsian yang cukup bermakna sebentar ini. Semoga kata yang disampaikan menjadi pencetus kedekatan antara mahasiswa baru dan pemirsa terpilih UiTM Cawangan Iskandar. Seterusnya, majlis diteruskan. Anda buat agriculture, anda buat IT, sains komputer, yurannya sama. Yuran asasnya hanya RM200, ditampur dengan beberapa perkhidmatan hanyalah kurang lebih RM500, RM1,000 lebih setahun. Hello guys. So hari ni last day kita orang MTS. Hari ni last day kita orang MDS guys. Esok cuti. Lepas balik ni boleh tidur. Ya Allah. Mata aku. Tengok sikit mata Bat. Bat tidur pukul berapa semalam? Pukul 12.30. Aku
Aku tidur 11.30. Kau main phone. Aku gosok baju tu tidur sebab aku ngantuk sangat. Guys, nak tahu tak semalam saya dah gosok baju kurung tau. Tak payah habis sedih. Aku gosok 2 hari awal lah. Awal ni. Okey. Saya dah baca pula. Saya dah iron. Baju kurung. Baju kurung yang saya nak pakai cantik dah saya dah arrangekan cantik. Lepas tu tiba-tiba PM kita orang. Dia cakap dalam grup. Cakap apa ya? Cakap pakai seluar selat hitam. Seluar selat hitam, baju t-shirt or blouse. Lepas tu itu je. Lepas tu aku macam, oh my god, aku baru lepas iron weh. Kenapa? Lepas tu aku pun iron je lah terus. Tak apalah, simpan untuk minggu depan. Ya, simpan untuk kelas. Kelas. Kau dah besar dah kan? Betul lah kelas. Yelah. Kuliah, kelas. Yelah. Kau dah besar dah masuk kelas degree. Oh, kita dah bersyok. Okey, lepas tu apa lagi? So hari ni last day kita orang. Kita akan menamatkan vlog ini guys. Itu you hargai, you tak pertikaikanlah usaha yang jalankan. Beri impak, beri input pada